Hai, Assalamualaikum. Peminat biskut kelapa yang legend ni, ramai tak dekat sini? Kalau ramai, kita geng. Okey, saya punya biskut kelapa ni memang sedap sangat-sangat dan cair di mulut bila makan. Saya patahkan dulu ya. Kalau boleh dengar rangop tau. Jom, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya biskut kelapa ni. Wangi. Manis just nice tau. Tak manis sangat. Okey, sedang-sedang elok je manis dia. Lepas tu cair di mulut tau. Nah, nanti yang best tu. Lembut je, rangup je. Memang sedap sangat-sangat. Semua sahabat mesti cuba tau. Jom kita tengok bahan-bahan nak buat biskut kelapa legend. Teringat zaman dulu-dulu. Bahan-bahannya ialah 2,5 cawan tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu ni akan jadikan biskut kelapa ni lebih rangup. Jadi untuk kuih ni saya tak letak emplex ya. Seterusnya 1 cawan tepung gandum. 1/2 cawan tepung jagung. 2 suku cawan kelapa kering, yang ini beli dekat bakery ya. 3/4 cawan gula caster. Kalau lebih suka manis, boleh letak 1 cawan ya. 1 cawan margarin. 1 biji telur grade A. 1 sudu kecil baking powder. Dan yang terakhir, 1 sudu kecil esen vanila. Jom kita start. Mula-mula letakkan kelapa kering di atas tray. Okey, saya akan sangaikan di dalam oven. Kalau sahabat nak sangaikan di atas kuali pun boleh ya. Lepas masukkan kelapa kering di dalam oven, okey, saya sejukkan sebentar. Kemudian saya asingkan kepada 2 bahagian ya. Satu nak letakkan pewarna pink, satu lagi nak letakkan pewarna hijau. Okey, kita sekatakan semua warna tu pada kelapa kering. Wangi betul kelapa ni lepas disangai ya. Okey, kalau nak guna kelapa parut putih pun boleh. Okey, dan lepas tu kita sangai. Sekarang saya masukkan margarin ke dalam mangkuk. Seterusnya masukkan gula caster. Gula caster ni dia lebih halus, jadi dia cepat hancur ya. Saya kacau guna whisk ya. Okey, kita akan kacau sampailah kembang dan warnanya jadi kuning cair. Kalau nak guna mixer pun boleh ya. Sekarang masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Okey, untuk kurangkan bauhannya telur. Okey, masukkan telur. Okey, saya kacau-kacau dahulu. Dalam mangkuk yang lain, saya ayak dahulu tepung ubi kayu. Kemudian masukkan tepung gandum dan juga tepung jagung. 3 jenis tepung ni kita kena ayak dahulu ya. Sekarang saya masukkan tepung dan juga kelapa kering ni secara berselang-seli. Okey, gaul-gaulkan dahulu. Ini nak pastikan
adunan tepung dan juga kelapa sebati. Bila semua tepung dan juga kelapa kering dimasukkan ke dalam mangkuk ni, okey, saya uli guna tangan ya. Okey, jadikan dough yang lembut dan tak melekat pada bekas dan juga pada tangan. Baiklah, dah dapat dough macam ni. Okey, sekarang saya tutup dengan kain yang bersih dan saya perap selama 30 minit. Saya tutup dengan kain nak elakkan dough daripada kering. Selepas 30 minit rehatkan dough, saya masukkan sedikit dough ya di antara dua plastik ni. Okey, canaikan dahulu. Okey, janganlah tebal sangat ataupun nipis sangat ya. Okey, kita agak-agak. Kemudian saya tekap menggunakan gelas. Okey, kita buat seperti bulan sabit ya. Okey, kemudian saya tekan-tekan sikit di bahagian tepi-tepi tu ya. Okey, untuk ratakan bentuknya ataupun jika ada kelapa yang terkeluar. Okey, bila dah siap kesemua kita terap, dah boleh bakar ya di dalam oven. Waktu ni saya telah pun panaskan oven 160 darjah Celsius selama 15 minit. Saya bakar kuih pada suhu 160 darjah Celsius 25 hingga 30 minit menggunakan api atas bawah, dan sebenarnya suhu oven dan juga masa bergantung kepada oven masing-masing ya. Kepada yang suka lebih garing ataupun warnanya lebih perang, bolehlah bakar lebih lama sikit ya. Tapi bagi saya warna macam ni dah okey. Selepas kuih masak, okey, biarkan dahulu ianya menyejuk sendiri di atas tray. Bila dah sejuk, dah boleh hidangkan, okey, ataupun masukkan di dalam bekas kedap udara ya. Kuih ni sangat-sangat sedap, harum pula tu. Lepas tu cair jadi mulut. Okey, sahabat semua jangan lupa cuba buat untuk hari raya nanti ya. Kepada sahabat yang belum subscribe channel saya, sudi-sudikanlah untuk subscribe ya. Terima kasih saya ucapkan.